Ada rumah sungai, kalau tengok tu sungai-sungai. Okay. Rumah sungai Bonda. So kita on the way pergi ke rumah hutan Bonda pula. Kereta parking jauh. Kena naik tuk-tuk. Toto tutuk. Gitulah. Apa pengalaman Abang dapat ni? Stay kat sini? Sebenarnya kita orang bukan bercuti dekat sini. Kita orang ada urusan dekat luar. Sambil bekerja, bos. Tak sangka kita tengok, paling dekat dengan kita punya urusan, rumah hutan Bonda. So, diorang yang order, Boyjan jenis kita lelaki kan, duduk kat lantai pun boleh. Siapalah kebetulan birthday JC Oyat. Uish, benda Oyat. Ikut papanya belajar untuk tengok luar, urusan luar ni belajar. Anaknya belajar untuk tengok dan berurusan dengan orang, tu Bobby Oyat. So sekarang kita on the way pergi ke rumah hutan Bonda pula. Ui, naik atas Itulah kerja papa dulu geng. Ni bos, bawa kopi. Bawa kopi ni kerja papa. Macam besar je. Uish. Itulah kerja papa dulu. Berapa tahun bos pengalaman kerja tu? Dari umur 15 tahun. Sebab mak aku ada kopi. Umur 16 baru kerja dengan orang. Tapi tak takut ke bos dengan risiko? Risiko apa? Risiko apa? Apa itu risiko? Bos Ijan tak ada risiko. Apa itu risiko? Apa erti hidup tanpa risiko? Mana rumah Bonda? Tak. Itu rumah Bonda. Ya Allah, cantik ke? Weh, ni dewannya lawannya. Dewan Tok Kenali. Tok kenali tak rumah Bonda tu abang? Ni. Katanya kat atas. Nampak ke? Sana tu. Bos Ijan dekat rumah sungai Bonda. Kita dapat tengok tak rumahnya? Ni? Tapi kat bahagian atas tu itu dah letaknya. Rumah Bonda tinggi abang. Tu. Wah. Masa kita rumah dia. Dia nanti kalau time jalan keluar nampak. Ni kita kat bawah kaki bukit dia tak berapa nampak. Dia naik apa nak naik atas tu? Dia dah lalu tempat lain. Oh. Malaysia rumah atas bukit. Macam mana lah Bonda ni? Membanggakan orang Melayu betul lah. Dia mula awal bos katanya. Membanggakan. Selalu tengok Nampak tak? Bonda punya landscape. live. Nasihat lah. Wosh. Bonda time menjual, saya tengok-tengok juga. Tapi kalau Bonda cakap pasal nasihat tu, woi, aku memang tengok sampai habis. Mahal bos. Wah. Ya. Bos, Bukan dari tu. impian bos. Dia setengah orang mungkin bila contoh orang macam Bonda, tu genting je. Dekat je. Oh, itu genting. Genting. Berasa-asa kat Kita dekat dengan genting lah berapa? Bangunan apa? Berapa KL kilometer? Apa? Tu. Wih, cantiknya. Wah, tu lah rumah Yang Bonda berhantu tu tu lah. Highland Tower. Island Tower. Tu rumah Bonda. Bonda buat tinggal atas tu lah. Sebenarnya kadang-kadang tertengok live Bonda lah kan. Bila Bonda bagi nasihat, ada stern-stern tapi sikit je lah kadang-kadang. Orang akan cakap, awak kaya boleh lah, keturunan kaya apa segala. Kadang-kadang Boyjan pelik. Boyjan tak adalah kaya, senang lah.